Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ni ada 9 lok metah baru ambil semalam. Malam tahu baru ni lok metah. Nanti kita akan pasang topping Okey, pasang topping untuk buat madu tahun 202 ni Okey ni topping dah ready dah. Okey, topping dah ready dah. Okey, topping banyak ready. Stand inti semut baru cat bagi atas dia tu. Okey, nanti kita pasang bawah dia dengan semen besi karat. Okey, besi padu. Besi padu. Okey. Ni wire berapa ni? Tak ingat dah. Ni wire 12, wire 16 kok. Okey. Okey. Kalau tak ada orang beli, kita pasang topping. Tak apa. Okey, kalau siapa-siapa nak beli lok keluluk, madu keluluk, pokok-pokok semua makanan keluluk, stand keluluk, bee pollen, wadah, boleh hubungi saya di 013 24 35 354. Lokasi Pucuk Alas. Oh, ni batai besar molek ni. Oh, ni batai besar ni. Dia celah rubel. Tu muncul dia duk celah rubel. Ni dia pokok witek bunga dia bunga semua untuk sumber makanan. Semua lah untuk keluluk dia tak butuh bunga. Okey. Ni pokok witek. Okey. Siapa nak beli boleh bagi tahu Okey, ni pokok powder dah pink. Okey. Putih mana? Oh, putih tak semua. Pokok markisa ada. Untuk makanan dia keluluk ni mayang sari bunga dah. Biasa mayang sari ni Torasika suka. Ni pokok powder dah putih. Okey. Daun dia pucuk dia hijau sikit. Kalau merah tu pucuk dia merah sikit. Batai pucuk dia. Ni anak pokok apa ni? Witek tadi Witek ni ada 2 jenis, purple dengan putih. Okey, ni lok itama pecuh ni kita nak kena masuk dalam kotak pecuh kita jual ni pecuh. Okey, sekian, terima kasih. Tahun 202 ni 1 hari bulan 1 202 ni hari ni. Okey. Assalamualaikum.